Kalau macam ni teruk. Gajah tu kena ambil insurans. Gajah kena ambil insurans juga. Ada satu video Abah Jubah tu, tak silap video tu 2 tahun lepas, dengan salah satu syarikat gergasi dalam Malaysia juga, insurans tu. So bila Abang Jubah post je video tu, di komen Insurans komen. wakil insurans tu komen. So dia PM Abang Jubah, dia perkenalkan dia daripada insurans ini, dia adalah pegawai ini. So dia minta Abang Jubah telefon dia untuk dia explain berkenaan video Abang Jubah tu. Maksudnya dalam video Abang Jubah tu ada ralat lah. So ikutkan apa yang dia bagi tahu Abang Jubah. Untuk kes, kalau tak silap Abang Jubah, Gajah pergi dekat kereta dia. Kemudian senang cerita macam gajah tu yang langgar kereta tu. Bukan kereta langgar gajah. Gajah tu yang langgar kereta. So pintu bengkok, side mirror pecah apa semua. Bila kereta tu buat tuntutan, insurans reject. Insurans reject claim tu. Abang Jubah cakap dalam video tu yang insurans akan bayar. Sebab Abang Jubah sini pun ada pandangan Abang Jubah sini kan. Sebab benda tu Abang Jubah consider sebagai kemalangan. Sebab apa kemalangan? Dia bawa kereta dan dia dekat dalam kereta tu. Sewaktu memandu, dia nampak gajah dan dia berhentilah. Kan? Gajah tu datang pergi langgar dia. So pada Abang Jubah itu adalah kemalangan. Kan? Nak elak macam mana memang tak boleh. So dia tunggu dan gajah tu langgar dia. Bila Abang Jubah kata benda tu boleh claim, kat sini yang staf pegawai insurans tu pihak Abang Jubah untuk diterangkan yang benda tu insurans reject. Atas sebab apa dia reject, gajah yang pergi langgar dia. Bukan dia yang langgar gajah. Kalau dia langgar gajah, kes genuine, boleh claim. Kalau macam ni teruk. Gajah tu kena ambil insurans. Gajah kena ambil insurans juga. Abang Jubah call dia. Abang Jubah pun kata ada pandangan Abang Jubah sendiri dan dia pun bagi huraian dia juga. Cuma Abang Jubah mengalah. Abang cakap sebab dia insurans, so dia pada Abang Jubah dia lebih mahir lah. So Abang Jubah, okey, saya setujulah dengan pandangan tuan. Saya akan perbetulkan semula video tu. So Abang Jubah buat video yang baru mengatakan kes tu memang insurans akan reject.